Jika anda berniat nak beli emas-emas kecil, nak kumpul emas kecil ataupun nak bagi hadiah dekat orang, kan, hadiah hari jadi ke apa, Sally nasihatkan anda, jangan beli emas di website. Di website Public Gold tu, dia tunjukkan harga retail. Ini jadual harga emas di Public Gold untuk emas-emas kecil. Emas kecil ni apa? Macam 1 gram, 5 gram, kan? Ataupun suku dinar, setengah dinar. Kalau emas yang anda nak beli tu 5 gram ke bawah, Sally nasihatkan anda top up ataupun buka akaun emas Public Gold, top up emas di dalam akaun dulu, baru keluarkan emas tersebut. Dengan cara ini anda lebih jimat. Katakan hari ini 21 hari bulan 5. Tengok kat sini harga emas dalam akaun Gap hanya RM492 sahaja 1 gram. Tengok pula harga 1 gram ni di website Public Gold sekarang. Harga dia 545 gram. Jadi, yang mana lebih jimat? Top up akaun emas Public Gold dulu. Buka akaun, kemudian beli 1 gram dalam akaun, baru keluarkan, Public Gold akan terus post ke rumah anda. Kalau anda nak banyak lagi ilmu penjimatan beli emas, anda tekan button follow. Follow Sally, share video ini supaya lebih ramai dapat manfaat. Kalau nak buka akaun emas, tekan sign up dekat bawah ni. Sally akan hubungi anda. Jom simpan emas.